Okey, hari ni Abang AI Bob nak tunjuk macam mana cara nak guna wireless adapter ni. Okey, kalau sebelum ni korang nak connect CarPlay ataupun Android Auto, korang guna USB cable kan yang panjang tu kan. Okey, kalau korang guna wireless adapter ni, korang dah tak perlu guna lagi dah kabel Okey, so cara guna dia senang saja. Yang ni korang cucuk dekat USB port kata korang. Sekejap. Okey. Lepas dah cucuk, nampak tak? Dia ada keluar lampu warna hijau. Nanti dekat skrin ni dia akan bertukar. Nampak? Dia dah ajar dah cara nak set up dia. Okey, lepas tu pergi dekat Bluetooth. Okey. Onkan Bluetooth handphone. Okey, lepas tu korang cari ni, nampak ni AI Bob BT ni. Dia punya nama device dia. Okey, tengok ni nampak ni. So tekan. Lepas dah tekan, okey, dia suruh pair. Tekan pair, tekan allow. Okey, tekan connect. Tekan continue. Nampak tak? So lagi best lah macam ni kan. So lepas ni korang dah tak perlu guna wire lagi dah. Macam ni dia terus wireless je. Handphone korang boleh simpan. Okey, lepas tu kalau korang nak buka Waze ke, nak buka Maps ke, dah boleh dah. Okey, kalau katakan korang nak disconnect CarPlay ni kan, dia dekat sini dah ada satu button, korang tekan je. Okey, tekan button, nampak dia terus disconnect. Kalau korang nak connect balik, korang tekan button ni. Okey, dapat